Tak ada lift. Stop gerak je guys. So kita dah sampai ke destinasi pertama. So kita di Truck Cafe. Actually tempat ni dekat-dekat je guys. So senang je. Good morning everybody. Sekarang pukul 5 pagi. Sekarang saya depan hotel. Ini hotelnya. Alhamdulillah. Dia kata apa? Tapi dia tanya sekali lagi. Plannya hari ni kita akan pergi Khao Yai. 3 jam dari sini. Pukul 7 nanti akan di pick up kan oleh driver. Kita ambil private driver. So kita sekarang nak saya 7E. Adakah 7E? Ada. Dekat Pucuk. Kanan lah. Anda tak dekat Ayan tu kata, I dah promise I akan bagi kat you. Dia cakap. Tapi dia kata dia tak tahu masa tu bila. Oh, Orang tu sendiri akan hantar. sekarang mana kita adalah Ayan. Kita mencari Ayan. Susah betul lah. Kita dekat hotel. Kita bajet tak ada air. Tak ada lift. So yeah. Nak ambil yang halal semua. Spare untuk balik sekali. Import. Kita memang tak main 7E dah ke? Kau perempuan dah ni. Dia ambil macam kita dah tak datang 7E tu. Sekarang kita lagi 3 jam 3 jam setengah. Kenapa macam tak gerak je kan 3 jam setengah? Atau berapa jam? Berapa jam kita cek Khao Yai. Wih, takkan kot 4 jam lagi biar betul. Stop gerak je guys. So tengok situasi dah kereta. Tasha, Mia and Fatin di depan. Tak tahu lah pukul berapa sampai. Sekejap ni. Sekarang lagi Malaysia ke Hokkaido. So boleh kurang 3 jam kalau ke 7. So kita dah sampai ke destinasi pertama, Flower Park Hokkaido Khao Yai Flower Park. Speed masuk dia kat sana. Saya tak sure kena bayar ke tak, tapi rasanya kena bayar. Sejuk juga. So 100 baht seorang. Lepas tu actually ada kedai cafe lah. So ya. Oh gambar. So kita di Truck Cafe.
Actually ada macam boleh sewa kereta depan tu. Ramai apa semua. Tak sure nak naik ke tak, berapa pun bayaran pun tak sure. Oh, ada kuda guys. Depan itu ada kuda guys. Jadi lepas ke location pertama tu mana? Hokkaido Flower tu kita terus pergi makan dekat Salasa Restaurant. Tapi macam so-so. Nah, kita bersama kuda. Hai awaknya. Wih. Sawadee-ka. 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 Are you okay? Alright? You okay? That's it. Jom, kita jalan-jalan. Now we at Blum Cafe. Sini pun pokok-pokok guys, bunga-bungaan. Kena bayar tapi saya tak tahu berapa. Sebab dia orang yang bayar kan. So juga menarik. Sekarang kita di Toscana Plaza, Toscana Valley. So, lepas tu Blum Cafe tu, Toscana Valley. Ni view dia. Pun tak sure kena bayar ke tak. Rasanya free ni. Sebab terus nampak view. Actually tempat ni dekat-dekat je guys. So senang je.